Tadi dah call balik workshop, tanya pasal mentol tu dah sampai ke belum. Dia kata belum sampai lagi. Malam dah call satu lagi skuter hub yang dekat Pandan Jaya. Dia kata tak ada stok. Tapi dia tak kata dia nak boleh order lah. Lepas tu telefon absen kat jalan Pahang tu malam. Dia kata tak ada stok tapi kena order. Saya cakap okey lah order. Ingat esok atau hari ni. Macam tu lah dia cakap. Semalam. Esok atau hari ni pula. Hari ni atau esok. Esok tu hari ni lah. Tapi tadi baru lepas call si Alex tu, dia kata belum sampai. So tak boleh nak hantar lagi lah motor tu. Nasib baik call dulu. Dia bukannya suka-suka boleh datang kedai motor. Tukar mentol. Tak ada. Dia pakai H7 katanya. Tak tahu lah H7 tu jenis apa. Tu ada kedai kunci tu. Boleh lah tukar bateri motor ni jap. Dah jumpa kedai kunci. Tukar bateri sekali. Bateri motor ni dah lemah. Dia sebenarnya boleh tukar sendiri. Tapi kalau ada orang tukarkan ni tenang. Confirm jadinya. Okay, siap. So bateri ini dengan bateri NVX RM32. Kalau beli dekat DIY tukar ni RM20 je. Tapi ada masa kita nak buat benda tu semua. Satunya kita kena buka dulu bateri ni. Nak kena tengok bateri dia pakai bateri jenis apa. Dia ada CR berapa 123 lah. Ada dia punya model-model lain. Salah beli ada tebal, tenipis. Masalah dia. Kalau pergi kedai tu confirm dia tahu. Lagi tu banyak bateri tiruan sekarang, tak tahan lama. Ada stok kena order dia cakap. Lepas tu dia ada. Lepas tu tulis tu dia mesej saya, dia cakap barang sudah sampai. Tapi kalau barang dia punya tangan dah. Jadi dia sekiranya tak dah. Ni housing tak boleh buka ni. Tak boleh oh. Ni. Ini ah. Ini dia cuba buka ini. Ada boleh buka. Ini barang lah. Sama je kan? Warna merah. Kalau tak ada, kita pasang balik mentol tu. Lepas tu selotip je lah merah kan. Benda dia benda ni je merah ni. Modify pakai macam ni je. Boleh je. Tak ada warna merah. Ada? Dah reput ni. Okey lah ni. Kalau break baru orang belakang tak silau. Nanti orang marah saya. Lampu kuning. Okey ngam. Tunggu Alex saja lah. Okey boleh. Boleh. Okey, saya dah sampai dekat setapak ni. Kedai biasa, kedai Hapseng. Yang saya sendiri Vespa, SRMAX saya sebelum ni. So hari ni tujuannya datang macam dekat awal video tadi saya cakap nak tukar mentol lampu depan. Lepas tu kebetulan hari ni sampai dia punya mentol. Ni Alex dia ni yang kata dah sampai. Mana dia hilang dah sampai. Jadi kebetulan lampu belakang tu dia punya housing, lampu dia tu albino putih, tapi sebab dalam dia tu warna merah, merah tu dah pecah. So tadi buka, kebetulan boleh masuk je mentol warna merah. Betul lah tu. Tunggu lampu depan ni, tunggu si Alex tu. Kenapa komen Alex tak tahu. Dia kata dia tak ada stok model tu. Tapi saya cakap saya dah order dengan Alex apa semua. Dia kata okey, tunggu Alex balik lah. So Alex balik tu. Ya. Tunggulah dia pasang tu sekejap lagi. Sekarang dah pukul 2.30. Buat dah lapar dia tak makan. Sebab saya tanya ada, sebab saya ada tanya kedai lain. Ada satu kedai lagi lah dekat Skuter Hub Panindah tu. Saya call, dia kata tak ada stok. Dia tak ada cakap kena order, dia cakap tak ada stok je. So ada dua lah kemungkinan. Satu dia memang tak ada stok, tak nak order. Satu lagi memang dia tak nak buat lah. Macam tu. Ni mau cuci?
Karena dia cuci sikit. Nanti saya sejuk cuma kasih cuci. Itu macam sana pun sama juga lah. Lainnya pun sama juga lah. Buatlah dua-dua. Okey, total dia 128. Lampu depan RM38. Lepas tu yang brake tadi tu kan, brake bleeding kiri kanan RM80. Warna sebelah RM40 lagu satu. Lepas tu campur RM10 brake pintu belakang ni. Okey, selesai urusan kita settlekan motor ni. So sikit-sikit kita repair okey lah. Dah banyak melarat. Tu lama kan, dah habis hutang. Jadi memang dia keluar duit, dia tak keluar duit bayar motor. Dia keluar duit untuk maintain je lah. So ada tu punya pro and con dia. Kalau motor baru kita pakai peace of mind, tak ada nak repair apa-apa, cuma atas servis. Kalau motor lama, okey lah, kita keluar duit untuk maintain dia. Okey lah, tu je lah. Baik.